hadis Nabi SAW dalam Sunan Abi Daud daripada Imran bin Husayn radhiyallahu anhuma. Dalam Sunan Abi Daud Nabi kata, man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa datang tukang nujum, tukang tenun, tukang tilik dan percaya dengan tukang tilik tersebut, anggap kata tukang tilik ni memang ada pengetahuan tersendiri, dia boleh tahu ilmu ghaib, maka ini adalah kufur akbar. Tapi kalau dia main sekadar tanya saja tanya, tidak diterima salat 40 hari. Atau dia i'tiqad bahawa tukang tilik ni dia tak ada ilmu ghaib sendiri, tapi Allah buka sebab dia wali dan berhijab. Dia ni jumpa Malaikat Qadar boleh buka orang. Kan banyak cakap tu. Dia ni ada khadam ayat. Dia i'tiqad kata Allah Ta'ala bagi. Ini adalah syirik asghar. Dan sebagian ulama kata ia tetap syirik akbar. Syirik ada dua, akbar dengan asghar. Yang kekal dalam neraka adalah akbar, yang menjadikan dia musyrik hakiki. Syirik asghar tak kekal dalam neraka, tapi dia menyebabkan kedudukan dia dalam syurga terjejas kalau dia tidak bertaubat. Kalau tidak bertaubat, maknanya syirik asghar dia tak macam dosa-dosa yang lain. Dosa-dosa yang lain kalau kita buat amal kebaikan itu boleh dikafarah. Syirik asghar tidak ada kafarah melainkan taubat. Dia dosa dia tetap ada. Dosa kena mengucap lain sebab dia dah jadi musyrik. Lepas dia mengucap lain, kalau dia ada bini, kena rujuk, kena akad nikah baru. Ataupun kalau dalam iddah, maksudnya daripada tempoh dia murtad sampai dia mengucap balik tu, kalau apa nama, tapi yang rajih dalam pendapat ulama, orang murtad tak ada iddah, jadi bini dia talak baik, jadi dia kena kahwin lain. Boleh lah. Sebagai ulama kata dia boleh ada iddah. Tak boleh salat jenazah dia, tak boleh mengumikan dia kubur orang Islam macam ayat dia. Dia tak boleh tanam dalam kubur orang Islam. Kan dia buat kolok lubang, tak payah mandi, tak payah sayang. Seremban arah utara jam, arah selatan pula macam ni. Sini jam ini pula arah utara pula jam. Ada